Okey. Kawan-kawan, hari ni kita nak pergi mandi air terjun. Kita pun dah siap isi barang dalam kereta. Bye-bye sikit. Bye. Okey. Kami pun dah siap. Kita singgah beli nasi. Nasi kukus ayam berempah. Macam-macam lauk ada. Dan nanti kita tempat kita nak mandi tu tak ada jual apa-apa. Kita beli siap-siap. Okey, jom terus kita pergi ke perjalanan kita menuju ke air terjun Tupah. Jom kita tengok. Tiap minggu memang kami akan akan bersantai satu keluarga. Kita akan menikmati air yang semula jadi. Okey, jom kita tengok perjalanan kami. Kita akan mandi air terjun. Okey, aku cari parking dulu. Okey, dah sampai. Biasalah anak-anak kan, anak-anak memang mandi lah. Aku terpaksa ambil semua. Ambil barang nak letak kat bawah. Anak-anak biasa lah tak membantu langsung lah bila dah sampai kan. Okey, aku nak isi barang, nak cari tempat. Aku ingatkan tak ada orang, rupanya ramai juga. Okey, tempat ni cantik. Tempat ni air pun tak dalam. Untuk budak-budak budak-budak seronok sini kan. Aku selalu datang sini dengan family aku. Tiap kali cuti sekolah memang aku akan datang sini lah. Bawa anak aku healing-healing, bagi dia seronok. Aku terpaksa layan, terpaksa susun barang semua. Budak-budak tu dah mandi lah. Okey. Aku dengan anak sulung aku, dia dapat bantu aku sikit-sikit. Okey, letak dapur, buka dapur, nak goreng sosis. Nanti dah mandi. Biasalah anak-anak ni kan, bila dah mandi, dah sampai tu tak fikir dah barang apa semua. Aku terpaksa set up. Nanti daripada lapar, tahu minta makan Okey, aku isi siap-siap gas. Nanti senang bini aku nak masak. Anak-anak aku yang lain memang tak membantu langsung lah. Dah sampai-sampai tu kira nak mandi ni aku terpaksa susun siap-siap. Nanti kalau dah lapar, ni anak aku yang nombor 5. Ni pun dah lapar dah ni. Makanlah jajan dulu. Makanlah apa yang ada dulu. Okey, bini aku pun dah mula masak.
Anak-anak aku mandi tahu pun. Okey, dah siap dah soses. Budak-budak nanti kalau dah lapar, seronok mandi. Air pun sejuk, tak dalam. Okey untuk budak-budak. Seronok anak-anak aku mandi. Kali-kali setiap hari Minggu cuti, memang aku akan bawa anak-anak aku mandi dekat tempat dia. Tempat dia memang okey lah. Untuk budak-budak free. Masuk parking apa pun tak perlu bayar. Seronok anak-anak aku. Setiap kali hari Minggu memang aku akan bawa. Aku akan bawa mandi. Tu ada penerjun. Duduk sebelah aku. Boom. Okey. Kami pun dah siap mandi apa semua. Aku pun dah nak balik. Terpaksa aku angkat barang sorang-sorang, isi dalam kereta. Okey, inilah perjalanan aku setiap hari Minggu. Semoga kawan-kawan terhibur. Okey, nanti ada masa aku buat video lain. Okey, bye-bye. Jumpa lagi.